Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Adapun selepas pada itu maka telah berkatalah pengarang bagi kitab ini Al-Fadil Al-Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah akan mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Serta sekian, bagi sesiapa yang memiliki kitab ini, silalah buka di halaman muka surat 71. Baris yang neng song sam si ha ho cek pek 2 4 6 8 baris ke-8. Daripada atas sana turun ke bawah, ya. Baris yang ke-8 dekat hujung tu, dan dikatakan pada makna melainkan orang yang dikehendaki Allah Ta'ala yang tiada mati dengan sangkakala yang pertama itu. Tetap sekian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pembelajaran kita tentang bab yang ke-8 pada menyatakan ahwalul qiyamah, yakni berlakunya ketika mana keadaan berlakunya kiamat. Kita dah nyatakan pada minggu lepas bahawasanya pengarang kitab ini telah menyebut beberapa perkara. Di antaranya ialah kelebihan orang yang mati syahid, dan telah kita jelaskan kelebihan orang mati syahid tersebut ada 5 perkara. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bincang pula sambungan daripada perbincangan yang telah lalu, iaitulah yang berkenaan tentang berlakunya kiamat dan ketika mana malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Yang pertama, sangkakala yang menghuru-harakan dunia ini, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia sekaliannya, takutlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu amatlah dahsyat sekali. Kemudian bila mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan menggoncangkan dunia ini dengan kemusnahan-kemusnahannya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, idzas samaa'u fatarat, bila mana langit itu terbelah. Tuan-tuan sekalian, bagaimana dahsyat langit yang 7 lapis tersebut terbelah, tuan-tuan sekalian. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat, dan bila mana bintang-bintang berguguran habis di atas bumi, dan huru-haralah bumi ini sehingga kan bukit-bukit tercabut, lalu berterbang di atas awangan sana dan bertempur antara satu sama lain. Inilah nak menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala nak bayangkan dahsyatnya berlaku kiamat. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Sangkakala inilah tuan-tuan sekalian yang mematikan seluruh makhluk Allah. Di antara yang mati ialah manusia itu sendiri mati habis. Tidak ada yang kekal, tuan-tuan sekalian. Kaya ke, miskin ke, susah ke, senang ke, semuanya akan bertemu dengan ajal. Bukan sekadar manusia, bahkan binatang-binatang di dalam hutan, termasuklah yang paling garang sekali dalam hutan. Apa dia? Harimau selatan. Mati juga, tuan-tuan sekalian.
Kemudian termasuklah ulat-ulat, cacing-cacing di dalam tanah, mati semua, tidak ada ketinggalan pun. Dan tuan sekian, Allah Ta'ala mematikan juga malaikat-malaikatnya dan jin-jinnya, termasuk iblis laknatullah. Pada hari tersebut Allah Ta'ala matikan seluruh makhluk-makhluk Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Malakul Maut Israel, wahai malaikatku, adakah di kalangan hamba-hambaku yang masih lagi hidup belum mati lagi? Katanya ada, iaitulah hambamu ini Malakul Maut dan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada malaikat Israel, tidakkah aku telah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri ini pasti akan rasa mati. Ini dia tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana keadaan demikian, malaikat lagi cantakan lagi akhir sekali semua makhluk-makhluk Allah yang belum mati semua tuan-tuan sekalian. Sebelum pada itu Allah Ta'ala sebut bila mana sangkakala yang kedua, maka mati seluruh makhluk-makhluk Allah kecuali illa man rahimahullah, kecuali sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala tak nak mati lagi. Jadi malaikat mati, jin mati, manusia mati, binatang mati, ikan-ikan laut mati, kecuali beberapa malaikat. Apa dia malaikat tersebut? Kita sambung malam ni. Dia. Ya. Dan dikatakan pada makna malaikat orang yang dikehendaki oleh Allah yang tiada mati dengan sangkakala yang pertama itu, yakni tinggal 12 orang. Maknanya 12 malaikat yang tak mati, semua yang lain mati habis. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Sunyi sepi lah. Ibarat kita katakan rumah kita ada 10 bilik, menantu kita ada, cucu kita ada. Hari apa tu? Hari raya. Seronoknya kita ni anak cucu balik belakang rumah kita. Ya, lepas pada 3 hari balik belakang. Hak ni balik Pinang, hak ni balik Perak, hak ni balik Kuala Lumpur, hak ni Melaka, hak ni Kelantan, hak ni balik belakang. Jadi kita sunyi tuan-tuan sekalian. Walaupun bilik besar, rumah besar, tapi kita ada siapa dia? Isteri kita juga ada. Tak ada orang lain. Kau tengok aku tengok kau. Ya? Sebab apa? Sebab rumah kita sudah tidak ada penghuni lagi. Sunyi sungguh tuan-tuan sekalian. Itulah, ya. Dikatakan siapakah malaikat yang belum mati tersebut? Dikatakan ada 12 orang. Pertama Jibril dan Israfil dan Mikail dan Israel alaihimussalatu wassalam, dan juga 28 daripada yang menanggung arash. Jadi ada 8 campur 4 malaikat Israel, Mikail, Israfil, Jibril, maka tuan-tuan sekalian jumlahnya ialah 12 orang. Inilah malaikat yang belum mati lagi. Padahal yang lain sudah mati belakanglah. Allah Ta'ala masih lagi menghendaki supaya mereka ini belum lagi pada mati. Maka tinggal dunia dengan tiada manusia dan tiada jin dan tiada syaitan. Tak ada siapa dia. Dunia asalnya tidak ada siapa yang pengundi. Kemudian Allah Ta'ala dudukkan pengundi tersebut antaranya jin. Kemudian dimasukkan juga manusia, dicampur dengan malaikat, dicampurkan dengan binatang-binatang. Jadi sekian ada semua makhluk Allah. Kemudian Allah Ta'ala buang satu, maka sunyi balik dunia ini. Kemudian disebut, dan tiada segala binatang yang liar. Kemudian berfirman Allah Ta'ala, ya malikal maut, bahawa aku jadikan bagi engkau itu dengan 9 orang yang dahulu dan orang yang kemudian akan orang menolong akan dikau.
maka aku jadikan bagi engkau kuat ahli langit, dan bahawa aku beri pakai akan dikau pada hari ini akan kain kemegahan, maka turunkan olehmu dengan kemegahanku. Jadi tuan-tuan sekian, Allah Ta'ala sebut kepada malaikat maut, aku jadikan kau ni sebilang bilangan, maknanya ramainya tentera malaikat malakul maut ini, orang yang terdahulu dan orang terkemudian, untuk membantu malaikat Israel ataupun malaikat malakul maut tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekuatan malaikat malakul maut ini, kekuatan apa? Kekuatan ahli langit. Apa dia ahli langit? Malaikat-malaikat, seluruh malaikat-malaikat tersebut dikumpulkan tenaga dia, diberikan kekuatan tersebut kepada siapa? Kepada malaikat Israel ataupun malaikat malakul maut, malaikat yang cabut nyawa tu sekian. Maknanya Allah Ta'ala berikan kepada malaikat malakul maut kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa ni, hebat ni sekian, tak pernah lawan Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala suruh, hai malakul maut, cabut nyawa orang tu, cabut nyawa orang ni, dia pun pergi terus sekian, dalam dia cabut nyawa. Sebelum pada ini dia gitar je, dia tengok pakcik, ya, orang nampak sihat je. Kemudian Allah Ta'ala suruh pergi cabut nyawa orang tu. Dia pergi terus sekian dalam keadaan sihat, dalam ketawa, dia tengah hisap rokok, angan-angan nak jadi magistrate, mati juga tu sekalian. Malaikat tu sendiri tak tahu bila ketara seorang ni mati, kecuali yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia pergi cabut nyawa tu sekalian. Jadi malaikat Israel ni seorang yang Allah Ta'ala ciptakan dia ni kekuatan ahli langit. Maka kekuatan tersebut dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ni tuan-tuan sekalian, dah lah tak kuat benda kita ni. Tak ada apa benda tuan-tuan sekalian, tapi takaburnya ya Allah. Seolah-olah yang dunia, ai ana yang punya. Maknanya sombongnya manusia ni di atas muka bumi, walaupun kekuatannya tak ada. Kita ni jadi penghulu kapung je. Sombong dah. Kekuatan penghulu kapung. Di kapung lain tak apa orang lah. Ya. Sombong tuan-tuan sekalian, hina orang lain. Dia kata macam mana? Muka cantik, tangan hitam. La ilaha illallah. Ya. Satu WhatsApp orang hantar pada saya, dia kata ke pandan. Pandan Pandan lah, binatang pandan tu. Pandan. Jadi dia kata macam mana? Muka putih, mata hitam, tangan hitam, telinga hitam. Jawab ke pandan, aku tapa juga mamak ni. Duk hina orang tu sendiri, tak ada benda pun. Sombong kita. Manusia ni dhaif, faqir ila Allah, tapi sombong, tidak ada kekuatan. Malaikat malakul maut ni kekuatan ahli langit, diberikan kekuatan tersebut kepada malakul maut. Maknanya kalau nak sembelih kita, kalau nak cabut tangan kita, nak cabut mata kita, nak cokek tangan kita, boleh saja. Tapi Allah Ta'ala sekadar suruh cabut nyawa je tuan sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Kekuatan malaikat menjadikan ketaatan lebih hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, turunkan olehmu dengan kemegahanku dan kekerasan atas iblis laknatullah. Kamu pergi cari iblis. Ni waktu ketika mana iblis nak dicabut nyawa, cabut roh daripada iblis tersebut. Maka rasakan olehmu akan iblis akan maut, dan pertanggungkan olehmu atasnya pahit mati orang yang dahulu dan orang kemudian daripada manusia dan jin beberapa ganda berganda.
Jadi kamu pergi cari malaikat, cari pula iblis, kamu ambil nyawa dia dan kamu bagi siksa azab yang sengsara. Hebat azab ni sehingga kan tak terasa orang sebelum daripada ni, sebab pada ni siksaan sakitnya mati. Lebih teruk daripada manusia, lebih teruk daripada jin berkali-kali ganda. Biar dia rasa sakit mati. Sebab itulah tuan-tuan sekian, ketika mana awal-awal perjanjian dahulu, iaitulah ketika mana derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata kamu dilaknat sampai ke hari kiamat. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah tangguh omongku ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada waktu yang tertentu. Maksudnya satu ketika kamu akan mati dan kamu akan rasa sakit mati tersebut. Maka pada saat itulah tersekian malaikat Israel, malakul maut pergi cari iblis laknatullah dan nak ambil nyawa tersebut secara kekerasan yang tak pernah dirasa oleh jin-jin, yang tak pernah dirasa oleh manusia sebelum pada ini dan selepas padanya. Kehebatan, sakitnya, azabnya iblis laknatullah ini. Contoh sekian saya nak sebut bagaimana seksanya sakit mati ini. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi. Ini berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ramai kata, "Hei Isa, kalau engkau ni benar-benar rasul, benar-benar Rasulullah utusan Allah, aku nak tahu betul ke tidak, maka kamu cuba hidupkan yang mati." Lalu kata Nabi Isa, "Baiklah, kalau begitu kamu cari kubur yang mana satu." Maka dia kata, ni kubur ni. Kubur ni dah mati 1000 tahun yang lepas. Di zaman itu, di zaman Nabi Isa. Kemudian dia persembahyang 2 rakaat. Ni tengah malam tu kan. Sembahyang 2 rakaat. Kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba macam mana? Tiba-tiba kubur tersebut terbelah. Maka keluarlah kepala orang mati. Maka disaksikan oleh kaumnya Bani Israel. Dia berkata, kaum ini, yang orang mati itu kata, "Hei kaum, maza turidun? Kamu nak apa ni?" Kita tak sekian. Kalau kita pergi ke kubur Mahmudiyah, hari Khamis malam Jumaat, orang Melayu percaya malam Khamis Jumaat ni ada banyak hantu. Ya, ini kepercayaan orang Melayu kita. Pergi ke kubur di Mahmudiyah. Kemudian kita duduk sorang-sorang sekian. Tiba-tiba kita tengok kubur tu terbelah. Lalu dia bangkit, dia beri kat kita melompat sikit. Duduk. Macam hantu Cina, ya. Dia tanya, "Hey bro, mahu apa nah?" Agak-agak macam mana kita tu ya? Saya rasakan habis tanah kita lari. Ya, tak lekat terus ya. Ini ni nak buktikan bahawasanya manusia yang telah lama mati dibangkitkan semula untuk menyatakan kebenaran Rasul Nabi Isa alaihissalam. Katanya si mati, "Maza turidun? Kamu nak apa?" Katanya, "Sudah berapa lama kamu mati?" Katanya, "Aku sudah mati 1000 tahun yang lampau." Maka katanya, "Wallahi, demi Allah, sampai sekarang pun dah 1000 tahun dah aku mati, sampai sekarang pun aku masih lagi terasa sakitnya mati." Maksudnya tuan-tuan sekian, sakit mati ni amat dahsyat, amat teruk. Dan disebut dalam riwayat yang lain bahawasanya seolah-olah orang nak mati ni bagaimana siksaan azab Allah Subhanahu wa taala
seolah-olahnya ditikam dengan 100 tikaman di dada tersebut. Za'. Ya, tikam. Aduh, sakit. Tikam lagi, au, sakit. Tikam lagi, au, kalau perempuan, ya. Sakit lagi tu sekali, ya. Maknanya kadang-kadang tak sampai pun 5 tikaman dah mati dah. Tikam kat belakang, jatuh. Kemudian mati. Lepas mati tu senyum. Hai, pukul 4 pun senyum juga. Mati dalam iman, kata. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini bagaimana siksaan mati ni amat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Israel, malaikat malakul maut, supaya pergi tangkap iblis laknatullah dan rasakan azab siksaan mati yang tak pernah dirasai oleh manusia, yang tak pernah dirasai oleh jin, dengan berkali-kali ganda siksaan iblis nak mati tersebut, tuan-tuan sekalian. Ini dah, ya. Macam mana kisahnya? Tengok, tuan-tuan sekalian. Dan hendaklah engkau serta malaikat Zabaniyah 70,000, serta tiap-tiap seorang itu satu rantai daripada segala rantai neraka lazza. Bawa rantai, panggil malaikat Zabaniyah. Zabaniyah ni hak jaga neraka. Adanya 70,000. Pakat tarik belakang. Tarik roh syaitan ataupun iblis. Dengan apa? Dengan rantai daripada neraka lazza. Tuan-tuan sekalian, satu pelekah saja neraka tersebut, ya, satu rantai, bukan satu rantai panjang tu, satu pelekah lah, satu rantai, tuan-tuan sekalian, andai kata dijatuhkan di atas gunung, gunung akan hancur. Bagaimana digunakan rantai ini nak ambil cabut nyawa iblis tersebut? Tentunya, tuan-tuan sekalian, amat menyakitkan dan amat mengazabkannya. Maka menyeru ia, ya Allah, ya Malik, hendak bukalah segala pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dengan suatu rupa, jikalau menilik kepadanya malaikat maut oleh ahli langit dan bumi yang 7, nescaya mati mereka itu sekaliannya. Tak payah cabut nyawa lah, tuan-tuan sekalian. Nak bandingkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menyiksakan azab kepada iblis laknatullah ini, turunnya malaikat dalam keadaan yang cukup menggerungkan. Katanya kalau sekiranya ahli langit dan ahli bumi ini melihat akan bengisnya, teruknya malaikat ini, nescaya mati semua ahli langit dan bumi. Nak tunjukkan muka ni saja, tuan-tuan sekalian, dah rasa takut, dah mati habis dah. Allahu Akbar. Lagu mana belum lagi dicabut? Macam kita lah, orang perempuan, umur 18 tahun, duduk universiti, keluar malam-malam nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh. Ya, balik tu, dalam perjalanan tersebut ada Rablak JPJ ada. JPJ ni, tuan sekian, tubuh dia macam jin Ahmad Albab. Ini harta Ahmad Albab. Misah dia lebih tajam daripada misah harimau selatan. Muka dia besar, mata dia besar. Dia tulis nama Mak Yu, nama polis tersebut tu sekian. Kita tahu sah dia ni orang ni. Tapi bila mana kata, ngerti siap, dik, keluar sik, keluar sik, kecing terus. Terkecing tu sekian, baru tanya lesen ada, tapi punya takutnya. Inilah bayangannya. Nak tengok muka pun kita dah rasa gerung dah. Nak tengok muka pun kita rasa takut tu kasihan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh bawa rantai daripada lazza, neraka lazza, dengan 70,000 pergi ambil nyawa ataupun roh
iblis laknatullah. Maka tuan-tuan sekalian, maka sampailah ia kepada iblis, yakni sampai ia ni kembali kepada malakul maut, sampai kepada iblis, dan jerkah ia malakul maut akan iblis dengan satu jerkah. Pergi saja berjumpa dengan iblis, maka malakul maut ni jerkah dia, "Hei, buat benda!" Contohnya tu sekian. Tapi saya ni tak kuat lagi. Malaikat tu sekian, malaikat suara dia ni, suara malaikat tu sekian, itu suara malaikat yang pergi jerkah iblis. Suara muka nakir, suara muka nakir dalam kubur tersebut seperti apa? Seperti halintar yang menyambar. Contoh tuan-tuan sekalian, kita ni jenis penakut. Hujan turun, hujan turun. Hari Khamis malam Jumaat, ya, isteri kita balik kampung bersama anak-anak. Kita ada seorang rumah tuan-tuan sekalian. Lepas pada sembahyang tersebut, hujan turun. Kemudian kilat gom. Kilat yang menyambar. Ya. Kemudian cerah sikit, mati api tuan-tuan sekalian. Pada masa tu kita ada seorang, kita ni jenis takut. Ada seorang tu, saya kenal tuan sekalian, ustaz dia. Dia punya penakut tuan-tuan sekalian. Bunyi ker. Yang. Bunyi apa tu yang? Yang peluk abang, yang peluk abang. Takut tuan sekalian. Jatang apa engkau ni? Penakut. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut bahawasanya suara halintar di atas muka bumi, tuan-tuan sekalian, kita berasa takut dah, kita tak mati. Bayangkan suara malaikat munkar nakir tersebut tanya orang yang sudah mati, tanya soalan ni, soalan dah bocor. Soalan yang biasa gege habis tuan-tuan sekalian, bising. Sebab apa? Sebab soalan bocor. Matematik bocor, bahasa Inggeris bocor sebocor-bocor. Geger dan bising habis. Soalan malaikat ni akan tanya soalan itulah tadu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak geger. Jadi malaikat tanya apa? Marabbuka? Siapa Tuhanmu? Oh, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, kita kata, soalan macam ni biasa lah benda. Aku periksa SPM lagi payah. Q darab R, jawapannya Z. Tak terbengong ke tuan-tuan sekalian? Ini soalan macam ni biasa benda. Tuan-tuan sekalian, kita nak sebut bahawasanya suara ni dengan mukanya, dengan matanya, dengan suara yang seperti halintar tersebut, kita tak dapat menjawab soalan ini sebab amalan tak membantu kita. Amalan ni tak membantu kita terus, tergigil kita. Inilah tuan-tuan sekalian ya. Kita kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita beres. Jawapan soalan daripada malaikat malakul maut ataupun malaikat Israel, malaikat munkar nakir dalam kubur. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada malaikat malakul maut ini dengan 70,000, setiap daripadanya ada rantai daripada neraka Lazar, maka pergi tangkap malaikat pergi tangkap iblis, dan bila sampai kepada iblis, dijekah satu kali jekah. Woi! Buat benda! Contohnya. Jadi malaikat tu bunyi apa? Lahjah Terengganu sikit. Buat benda! Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana dah sampai begitu, maka pengsang iblis. Iblis pengsang tuan-tuan sekalian. Tengok muka belum lagi. Dengar suara pun pengsang dah. Dan baginya berdoa yang amat kuat, maka mendengarlah oleh ahli langit dan bumi
nescaya terkejut mereka itu, demikian bodoh itu. Dan malakul maut berkata ya khabis, demi sesungguhnya. Jadi bila mana malaikat sampai dia jegah sekali pensang kata tasya. Sebab apa? Sebab dengar suara berdoa ni, makna suara malakul maut. Kemudian dia kata, hai khabis, wahai yang keji, wahai yang hina, demi sesungguhnya aku rasakan akan dikau akan mati. Pada hari ini beberapa daripada umur yang engkau dapat dan beberapa kurun yang engkau sesatkan. Jadi katanya malaikat, yakni malaikat Israel ini, kata malaikat maut kepada iblis, ya khabis, wahai yang hina, wahai yang keji. Siapa dia iblis tersebut? Maka katanya, aku akan rasakan azab mati, siksaan mati, di mana umur kamu ni berapa ribu tahun? Beribu-ribu tahun. Kira sekian dia dendam Nabi Adam AS, Nuh bermula dari sejarah Nabi Adam duduk dalam syurga lagi, sampailah akhir zaman. Nabi kita, tinggal kita tu sekian dah 1400 tahun beda. Sebelum pada itu, Nabi Isa 500 tahun, makna dah 2000 tahun tu sekian. Kemudian sebelum itu Nabi itu lagi, Nabi siapa? Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam AS dah beribu-ribu tahun dah. Jadi malaikat kata, aku nak seksakan engkau dengan umur yang kamu ada ni, dan berapa banyak kamu menyesatkan orang lain. Kata sekian, orang yang derhaka pada Allah Ta'ala, manusia ni, bila mana derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia susah nak mati. Kata sekian, memang sengaja Allah Ta'ala buat begitu kerana perbuatan dia atas dunia ini menyesatkan orang lain. Allah tak nak seksakan dia, susah nak mati. Sebab Allah Ta'ala nak rasa sakitnya mati. Macam kita tengok dalam tanah kubur lah, ya, Allah nak mati terus sekian, muka jadi hitam. Lepas tu mati, tengok muka bola pula terus sekian. Ini maknanya seksaan Allah Ta'ala kepada penderhaka di atas dunia. Maka katanya Ali Khan, kita udahlah, kita uruskan jenazah ni. Kita semuanya adalah jenazah ni. Oh ya, kata siapa dia ni? Kata pelakon tu semua. Jadi terus sekian saya nak sebut bagaimana malaikat ataupun iblis ni lari, maka didapatkannya, lalu dirasakan azab sengsara nak mati tersebut. Masya Allah, terus sekian. Inilah akhir sekali, tidak ada siapa yang kekal atas dunia ni. Baik, habis itu berkata empunya yang cetera ini, maka lari iblis itu kepada masyrik. Maka tiba-tiba malakul maut itu di sisinya, dan lari ia kepada maghrib. Maka tiba-tiba malakul maut di sisinya, maka sentiasa ia kepada sekira-kira tempat lari itu. Kemudian berdiri iblis itu pada tengah dunia, pada sisi kubur Nabi Adam AS. Tengok tak sekian. Bila mana malaikat cari, maka setengah riwayat menyatakan dia lari ke masyrik, ke barat sana. Bila mana lari sana, malaikat sudah ada di sana. Lari pada maghrib, sampai di maghrib sana, di barat sana, sudah ada malaikat menanti dia. Akhir sekali pergi mari, maka beradalah ia di tengah-tengah dunia, iaitulah di kubur Nabi Adam. Berjumpa juga dengan Nabi Adam ada sekalinya. Di kubur Nabi Adam AS. Kemudian maka berkata dia, ya Adam, daripada kerana engkaulah jadi aku kena rejam, dan kena laknat, dan kena tolak. Tengok, sebab engkaulah Adam aku ni dihina, sebab engkaulah Adam aku kena laknat, sebab engkaulah Adam aku ni ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berkata ia iblis, ya malakul maut, dengan apa penyala yang engkau tuangkan akan daku, api azab yang engkau, apa azab yang engkau mengambil akan rohku? Maka berkata malakul maut, dengan penyala neraka lazza dan sa'id.
Maknanya tersekian setelah mana lari pergi mari akhir sekali berada di kubur Nabi Adam AS berkata, malaikat berkatanya, iblis ini, wahai malakul maut, kamu nak seksakan aku, dia nak nyawa aku ni dengan apa? Katanya dengan rantai daripada api neraka Lazza dan juga neraka Sa'id. Allahu Akbar tasliah. Maknanya kita sehebat-hebat mana pun tuan-tuan sekalian, ya, akan berjumpa dengan iblis laknatullah juga. Kita hebat hari ini, kita berkuasa hari ini, kita kuasa dan kita kaya hari ini, kita kena ingat suatu hari nanti kita akan mati. Iblis yang tipu kita, menyesatkan kita, dia sendiri pun akan mati. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tuan-tuan sekalian, bila mana kita dibangkit di hari akhirat kelak dan telah diputuskan segala, diqadhakan, dihukumkan ke neraka orang yang mengikut iblis tersebut. Katanya orang yang mengikut iblis ni, "Hei iblis, kenapa kamu masuk neraka? Kami pun sebab nanti engkau lah kami neraka ni." Katanya, "Aku ni tidak ada apa-apa. Aku sebenarnya tipu kamu sahaja dan kamu percaya pada aku. Akhir sekali aku masuk neraka, kamu masuk neraka juga." Ini teruskan Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena jaga-jaga daripada was-was ataupun cara belitan iblis tersebut, sebab bila mana masuk neraka, dia perlu lepas diri daripada kita. Engkau, aku-akulah. Sama-sama menerima azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita seterusnya, dan iblis merebah ia pada tanah sekali, kemudian daripada sekali, hingga apabila ada ia pada tempat yang ia turun padanya, dan dinana atasnya, sungguhnya dituan atasnya oleh Zabaniyah dengan mata kail, maka mengambil akan dia oleh Zabaniyah dan menikam oleh mereka itu akan dia, dan tinggal ia di dalam nazak, dan pada sakaratul maut, Masya Allah, maka matilah di dalam merasa azab yang amat sangat. Jadi tersekian, akhir sekali malaikat yang iblis tersebut merebahkan tempatnya, tempat mana? Tepat di kubur Nabi Adam tersebut. Di situlah datangnya malakul maut, lalu diambil nyawanya dengan cara mana? Mata kail dicabut tersekian, nak seksanya. Kalau kita tengok ya, ikan bila mana mata kail tersekian kita cabut, duduk susah dia, ya, sebab mata kail duduk di mulutnya. Begitulah mata kail daripada api neraka ini, disangkut ini, nak cabut tersebut amat dahsyatlah. Maka dibiarkan begitu dan dirasakan sesaan sakitnya mati. Maka bila sampainya, maka matilah iblis laknatullah. Maka tetap sekian sunyi habislah dunia ni. Iblis dah mati, mereka pun dah mati, sunyi habis dah atas dunia, tiada siapa lagi yang berkuasa atas dunia ni. Pada saat itu sekian, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malakul maut, "Ya malakul maut, siapa lagi yang tinggal atas muka bumi lagi, ataupun yang tinggal di langit dan bumi lagi, siapa dia wahai malakul maut?" Katanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, yang masih tidak mati lagi, Engkaulah yang tidak mati selama-lamanya, yang tinggal lagi aku dan beberapa yang lainnya 12 tersebut." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wahai malakul maut, tidakkah engkau dengar firmanku dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri pasti akan rasa mati, maka kamu pergi ambil nyawa mereka tersebut." Ambillah nyawa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat-malaikat lain yang menanggung arah tersebut, pergi ambil belaka. Bila mana pergi ambil belaka tu sekian dah mati dah semua sekali. Allah Ta'ala tanya lagi, "Ya malakal maut, wahai malaikat yang cabut nyawa, adakah lagi yang belum mati lagi?" Katanya malakul maut, "Yang tinggal kamulah yang tidak mati selama-lamanya, dan wa ana abdukal dhaif, akulah hambamu seorang lagi yang tak mati."
Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya malakul maut, kamu tak dengarkah firman-Ku, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri pasti akan rasa mati, dan kamu di antara hamba-hamba-Ku hendaklah kamu mati. Maka tetap sekian dia pergilah bawa diri antara syurga dan neraka. Disitulah dia cabut nyawanya. Cabut nyawa, dia pakai cabut nyawa, ya. Cabut nyawa sendiri dia. Allah seksanya. Lalu berkata dia, wahai Tuanku, kalau sekiranya aku tahulah betapa dahsyatnya, sakitnya mati ini, nescaya aku berlembut-lembut dengan orang mukmin tersebut. Tata sekian. Jadi bila mana sudah tidak ada siapa yang hidup. Iblis sudah mati. Manusia dah lama mati dah. Malaikat-malaikat yang muqarrabu dengan Allah, yang sudah hidup beribu tahun, Allah Ta'ala matikan semua mereka tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada dunia, Ainal muluk, di mana kerajaan-kerajaan hari ini? Limanil mulkul yawm, siapakah kerajaan hari ini? Dan ditanya lagi, wa aina abnaul muluk, di manakah anak-anak raja? Ditanya lagi, wa aina wildan wasyahawat, di manakah anak-anak, kanak-kanak dan segala punya keinginan? Wa aina ilahun ja'aluhu lillahi syarika, dan di mana Tuhan-Tuhan yang mereka itu menjadikan sebagai syirik kepada aku? Di mana mereka tersebut? Maka tidak ada siapa yang menjawab. Lalu Allah Ta'ala menjawab, lillahi wahil qahar, bagi Allah lah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha perkasa. Jadi itu sekian sunyi belaka. Raja-raja sudah tidak ada. Kerajaan sudah tidak ada. Kerajaan satu Malaysia tak ada. Kerajaan British sudah tidak ada. Kerajaan mana-mana sudah tidak ada. Sebab Allah Ta'ala dah hancurkan semua tuan sekalian. Yang tinggal ialah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barulah Allah Ta'ala bangkit balik malakul maut, Jibril dan sebagainya. Cerita ni kita sambung 2 minggu akan datang insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Jadi khulasahnya tuan sekalian, secara checklist kita pada malam ini, pertama sekali tuan sekalian, hendaklah kita bersedia dengan kematian. Sebab mati tidak tahu bilakah akan menjelma dan akan sampai kepada kita. Mati tak kenal tua ke atau muda, sihat ke atau sakit, mati, ya, tak tahu kita. Kemudian yang keduanya, hendaklah kita persiapkan diri kita dengan amalan-amalan saleh, dan tamatlah riwayat maksiat. Tamatlah kehidupan kita bersyahwat dan sekian, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyayang kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akhirnya checklist kita pada malam ni, hendaklah selalu kita bertaubat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala mempunyai sifat penyayang dan pengampun kepada hamba-hambanya. Dan sebelum daripada matahari naik sebelah barat, maka bersedialah kita sekian untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sekian sekali saja untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kita, iman kita, dan Allah Ta'ala telah satukan kita di rumahnya, yakni di masjid ini, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita sekali lagi insya-Allah di dalam syurganya insya-Allah Ta'ala bersama kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqul qauli hadza subhanallahu azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon padamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, guru-guru kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan malaikat-malaikat maut dan malaikat-malaikatmu yang hampir kepadamu, dan kamu telah bekal kepada mereka kekuatan yang luar biasa ya Allah, sedangkan kamu berikan kepadanya ketaatan kepadamu sepenuhnya, dan mereka itu takut padamu ya Allah. Kurnialah kepada kami semua ya Allah, sebagaimana kamu kurniakan kepada malaikat-malaikatmu ya Allah, mereka takut padamu ya Allah. Dan jadilah kami ini, hati kami ini selalu tunduk dan rukuk kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan kami, matilah kami dalam Islam, masuklah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan kamu tinggalkan kami atas dunia ini dengan kami bergelombang dengan maksiat kepada-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallahu minkum.